Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni saya nak video ni pasal Honda saya lah kan. Apa yang berlaku, apa yang dah buat, apa yang dirancang. Jadi Honda ni dah mula menerima sentuhan saya sebab orang rumah saya dah mula bawa Altiva hari-hari pergi kerja. Cuma bila saya sebut nak tukar gearbox manual lah, dia tak bagilah. Dia kata dia nak bawa kereta ni pergi kerja, jadi kereta ni kena kekal lah auto. Jadi borak-borak dengan mekanik kat bengkel, kalau masuk K24 kena make sure masuk engine K24 dengan gearbox auto tu yang sekali. Tak sure lah macam mana, muat ke tak muat saya tak sure lah. Biasa masuk K24 ni engine manual kan, masuk engine manual K2 gearbox yang manual 5 speed. Jadi kalau saya nak masuk K24 pun saya nak yang high compression lah. Saya baca-baca Honda Accord CX-7 lah yang antara yang high compression lah kan. Selepas masuk K24 ada bajet di kemudian hari masuk pula head K20. Lalu tu pasalkan throttle body. Tapi benda tu hanya berbaloi kalau saya masuk gearbox manual 6 speed daripada ada banyak 3 pilihan sekarang ni daripada FN2 6 speed, daripada DC5 Type R, dan juga paling mahal daripada FD2R lah dengan ratio 5.1 kan, tak silap saya ratio final drive dia. Jadi main Honda FD ni dia punya perjalanan panjang, memang berbaloi sangat lah untuk beli satu FD dan main sikit lah kan. Macam saya kan bajet nipis, takkanlah nak sekali dam 40,000 kan. Jadi main sikit-sikit ni setahun ni tukar ni, tahun ni tukar tu. Tapi saya nak nasihatkan ataupun memberi cadangan kalau siapa nak mula main FD ni, sebaiknya start dengan FD2. Harga mahal tapi penjimatan jangka masa panjang tu banyak. Sebab FD2 ni dah datang dengan subframe untuk menyokong enjin K-series. Subframe depan tu dah menyokong K-series, wiring pun dah menyokong K-series. Jadi tak pening kepala sangat nak perjalanan nak ke K24. Ada juga jalan RM6,000 tak salah saya jalan enjin depan ni, upgrade pergi ada VTEC, kena upgrade head, tak salah head, kena ada oil pump, ada BTC. Sebenarnya saya main sebut je sebab saya tak faham benda yang disebut kat TikTok tu. Sebab saya enjin Honda ni saya kurang arif sikit, saya tahu bawa je. Yang ni memang saya arif sebab dah 3 kali tukar enjin. Saya faham lah kan dia punya karenah kereta ni. Honda ni saya macam baru nak menyiasat. Selama ni kereta ni jadikan kereta daily je, dia tak ada fikir performance. Rem yang menarik di kereta saya kedua-dua ni, rem ni boleh tukar-tukar. Patutnya rem Rega Master ni duduk kat Honda, tapi sebab tayar yang saya pakai tu profile tebal dan nampak gemuk, tak muat pula masuk ke Honda. Jadi tukar-tukar. Nasib baik dua-dua kereta ni PCD 114.3. Jadi saya pakaikan rem Trade Day RX ni kat Honda ni dengan tayar semi slick, depan di Renza, belakang Advan Nova. Tayar saya pakai 235 belakang sudah boleh adjust chamber. Depan memang boleh lah kan, belakang sudah boleh adjust chamber, tapi belakang tu saya nak downgrade lagi ke 225 lah. Ataupun swap belakang duduk depan, depan duduk belakang. Lah, saya ingat saya nak swap lah. Okay, jadi sekarang isu kereta saya ni radiator dia dah kong. Bawa temperature sebelum dia high tu saya dah alamak, pergi stesen minyak, off engine. Tahulah kan, sebab saya tahu air kurang. Lepas tu pergilah beli air mineral, tunggu engine reda, lepak kat kedai kopi. Dekat stesen minyak tu ada kedai kopi, tuang banyak-banyak, cepat-cepat balik. So sekarang ni saya tak nak berani keluar lah sebab saya sayang engine ni. Lagipun bajet tengah dilarikan ke restore kancil turbo saya kan. Jadi kereta ni memang perancangan ni panjang. Memang saya takkan jual. Dah lah saya baru cat kereta ni, cat color ori, FD2, leka Korea yang paling high end yang saya guna.
Lepas tu saya maintain semua exterior FD2. Saya tak nak maintain chrome ni, tak nak tukar yang style-style yang lain tu kan, yang biasa dah tukar tu kan. Jadi bermaksud ni kereta ni adalah untuk daily. Jadi saya nak swap tayar depan ni duduk belakang, depan duduk belakang. Mengharapkan supaya dia tak sangat sagat lah kan. Lepas tu Neo dia duduk depan lah kan. Jadi saya tukar lah. Okay, dalaman okay. Dalaman saya sudah ni dia clock spring saya dah beli dah. Tak sempat lagi nak pergi kedai tu. Clock spring sudah beli. Jadi clock spring ni sebab saya benda ni duduk dekat dalam tu untuk membolehkan ni berfungsi supaya saya punya Android box tu berfungsi lah. Dan saya pun tengah menunggu OBD2 tak silap saya OBD2 bawah ni nanti. OBD2 tu akan connect dengan mamat ni, guna wifi ke guna bluetooth ke, tak silap saya bluetooth lah. Dan bila boleh nampak lah telemetri kereta ni secara real time, puas hati lah, tak payah lalu handphone lagi dah. Jadi itulah perancangan saya untuk interior kereta ni. Banyaklah saya dah buat kereta ni dalaman ini saya dah cuci. Ada dah. Saya guna spray dan saya gosok-gosok sikit-sikit. Lepas tu saya dah ada beli apa nama dia? Silikon benda tu, silikon cleaner untuk dashboard. Nanti saya tunjukkan. Yang ni nanti saya akan tunjuk. Ni dah tengah dalam keadaan cuci, ni tengah cuci sikit-sikit. Jadi yang ni saya tak sure macam mana nak betulkan. Nanti saya kena cari. Tinted dah baru. Dah tak ada gelembung-gelembung. Saya belakang ni tinted baru semua. Jadi itu je lah kan. Saya tak akan tukar dashboard, kalau hitam semua tak lah. Saya maintain as it is. Dan katakan kereta enjin depan ni Kong tamat hayat itulah dia kan. Jadi saya tak mungkin lah ke Type R. Mungkin saya akan pergi perjalanan dia ke K24 dengan gearbox auto lah. K24 engine Accord CL7 tu kan saya kena tanya rakan saya di seberang jalan sini yang pakai Euro R. Nanti saya kena tanya pendapatan dia. Masa ni saya podding aja ni. Walaupun dia dah tak menjimatkan macam dulu. Memang tak pernah jimat pun dah ni, mana pernah jimat. Ni lagi gila. Isi full tank 300 km je. Ni okey lah sikit, boleh cecah 400 lebih. Alhamdulillah lah kita ni. Yang ni tak pernah rosak. Yang ni pernah ganti tensioner pulley ni lepas tu saya pernah ganti kompresor dah baru, alternator pun baru kita ni. Banyak lah benda yang pada saya nak lego sayangnya kan. Orang nak beli 35 pun saya sayang. Dulu masa nak beli, ada pernah tergerak nak beli EV, tapi sayang lah kita ni. Jadi itulah sebab saya maintain kereta ni dan beli kereta baru pakai down payment je lah. Masalah terbaru, rumah saya dah tak cukup parking lah. Dah 4 kereta, Honda, FD, RX-8, Ativa dan yang terbaru Kancil. Mungkin kena letak sikit kereta lah dekat rumah nombor 2. Jadi itu je lah yang saya nak borak pasal FD ni. Memang borak panjang pun. Nanti jalan satu round. Depan saya tak tahu body kit apa, tapi Mugen hanya style lah tu tepi tu. Dan adakah saya nak kedepankan tayar belakang Air Nova ni? Saya rasa nak tukar depan lah, nak terbalikkan. Cantik lah pula Nova kat belakang. Biarlah dulu. Ni Mugen ni body kit lah. Ni tayar semi-slick Kancil saya sudah beli. Itu je lah borak-borak pasal FD ni. Pada saya nak main FD ni kena ada duit. Spare part dia tak murah. Spare part tu maksudnya beli baru lah, bukan pergi selongkar half cut kan. Jadi benda yang patut baru beli baru lah, macam alternator, macam kompresor aircon,
Yang tu memang kena beli baru lah. EPS Alhamdulillah sampai sekarang tak pernah buat hal. Jadi saya kena jagalah dia rosak macam Predator ni. Terus beli baru lah, FD2 harga dekat 700. Terima kasih lah berimat dengan saya sejauh 420,000 km. Jadi itu je kereta saya ni. Dia takkan dijual. Dan saya akan jadikan dia kereta bersih selesa. Dia bukan untuk rembat kanjo ke, bukan, nanti bersih selesa, tapi dengan kekal yang jadi ke K24 ke dah cukup lah. Bersih nak merembat ni.